Okey, inilah colek Thales Tambung. Hak pertama di KL. Cari tempat lain tak jumpa. Dalam colek Thales Tambung ni, kita ada buah square, kita ada buah jambu, batu tau. Kita ada buah pau, kita ada buah nenah. Colek Tambung ni kita bukan ada buah saja tau. Kita ada perut juga. Ni perut tebal, kita rebus dulu. Lepas tu ni pelepung. Pelepung ni kita rebus, lepas tu nanti kita goreng lah. Ni kita panggil popia. Dalam dia isi dia ni kita ada carrot, ada kubis dengan kacang toge. Lepas tu ni jepuk malah. So kita ada ayam ni. Ini ayam roasted, chicken roasted, kita bagi satu holik. Okey, lepas tu last sekali kita ada kerel eh. Kerel ni kita letak satu bekas. Lepas tu ni kerel hidup tau. Kerel hidup ni kita bagi ni. Okey, hak ni nak potong, boleh request. Kalau tak potong pun tak apa, boleh makan gini. Tapi kalau nak sedap kena potong lah, request potong lah. Ini kalau nak sedap kena letak kubis dengan timun. Dia punya salad lah. Jangan dilupakan dia punya kepuk ni. Ini sos colek lah. Okey, ni satu lagi sos ni untuk buah kita kena asingkan lah. Tak sekali pun boleh. Kena request lah. Tapi tak sekali nanti tak sedap. Okey, inilah colek Thales Tambung. Mu cari tempat lain, tak jumpa. Ni set talam Tambung pertama di KL. Wow.